Okey, hari ini tajuk dia adalah seorang pakar motivasi. Pakar motivasi di kalangan orang India. Sangat famous di Malaysia. So dia atas kepakaran dia 20 tahun lebih menceburi motivasi. Dia adakan program-program motivasi di seluruh Malaysia. Dan beliau juga telah memberitahu dalam social media podcast bahawa beliau telah pergi lebih kurang 120 negara untuk beri ucapan motivasi. Baru tadi dua hari dulu saya tengok dia punya podcast, dia bagi tahu. Dan dia memperdayakan, beliau ini adalah nama Mr. Perumal Kandasamy. Kandasamy. Oh, Rangasamy. Perumal Rangasamy berumur 80 tahun, tak boleh jalan, kurang upaya, dia kena pakai tongkat. Datang daripada Perak. Ini sebelah kiri saya adalah Mr. Siwa. Dia pun datang daripada Perak. Pagi pukul 8 dia orang bergerak datang jumpa saya kerana mereka telah diperdayakan kononnya supaya melabur dalam pelaburan motivasi itu semua. Seorang motivasi ini dia ambil daripada dia 600,000. Bukan main Family dia semua terpesona, terpedaya dengan ucapan. So semua share bagi dekat dia, dia jadi wakil bayar 600 pada tahun 2018. Dan ini pula ayah ini 80 tahun umur. Umur dia 80 tahun. Simpanan EPF, beliau adalah mantan pekerja Gatri. Simpanan EPF adalah lebih kurang 98,000 dan simpanan semua dia ambil EPF dengan simpanan persendirian. Kongsi bagi dekat pakar motivasi ini. Kami pada masa ini tidak mendedahkan nama beliau. Tetapi di kalangan sekarang video ni apabila tular semua pun tahu siapa dia. Okey, dia berbangsa India dan dipercayai daripada India, telah bermastautin sini dan mempunyai kewarganegaraan Malaysia. Okey. Dia menjalankan kursus motivasi dan apabila orang pergi terpesona dengan ucapan terpedaya, dia suruh mereka melabur. So dia orang pun tak tak sangka perkara buruk akan berlaku. Tak selidik. Dia kata apa, dia pun melabur. Dia mempunyai buku-buku resit-resit transaksi. Sama juga dengan beliau. So daripada sejak 2018 dan apabila Covid sampai dan lepas Covid pun dia orang nak minta balik duit, asal yang melabur pun dia orang tak bagi. Dia kata bagilah sedikit, tak bagi. Lepas tu alasan yang dia bagikan, apa dia bagi alasan, berapa lama dia cakap? Alasan dia cakap ini minggu dah bayar. Lepas tu katakan 1 minggu dalam hari Rabu nak bayar. Tak dia sampai tukar. Bila tukar kepada pergi dah hari Jumaat pula. Sekarang tak sampai duit lagi. Pergi lagi satu hari Isnin. Macam itulah. Kita minta daripada tahun 2022, lepas tu buat report polis 2024. Dia bagi cek secara palsu. Dan polis telah memanggil beliau depan-depan dengan dia cakap macam mana mau bayar. Dia katakan dia pun sebab pandai motivasi kan, dia pun bagi tahu polis saya akan janji saya akan bayar. Lepas tu dia bagi cek tunda. Tarik tunda dia bagi tapi cek semua tak lulus. So masih macam tu. So polis pun tunggu untuk mengambil tindakan tegas, tetapi dia cakap runding dululah. Okey, dia pun tak suka mengambil tindakan apa terhadap dia. Apa yang mereka mahu orang tua ini dan dia juga apa yang mereka mahu adalah Duit kita bagi balik dah. bagi balik duit. So sekarang hari ini 22 hari bulan kita bagi masa dia sampai hari Isnin. Kita bagi sampai hari Isnin supaya menyelesaikan hal ini persendirian. Call dengan dia orang, bincang macam mana nak bagi selesai. Sebab sebelum saya merakamkan video, dia call saya, dia cakap tolonglah Datuk, jangan buat press statement, saya akan bayar pada hari Isnin. So ini pun dekat saya pun dia dah bincang hal ni lebih kurang 6 bulan. Tunda sampai 6 bulan. Last tak boleh fed up, dia pun desak untuk buat. Saya terpaksa buat press statement. Kalau hari Isnin dia tak settle, kalau kita akan masukkan perkara ini ke satu Suruhanjaya. Di bawah Malaysia ada satu Suruhanjaya. Tengok dulu ada satu kes di Ipoh. Mereka melaburkan di kedai emas. Toke itu toke Cina. Dia kongsi dengan satu orang India. Lepas tu dia kumpul duit. Dia kumpul duit berjuta tau, bukan satu, berjuta. Dah kumpul, lepas tu lesaplah. Lepas tu apa buatlah, apabila buat report polis pun dia
Ding dong ding dong. Last mereka telah pergi ke Suruhanjaya. Suruhanjaya saya akan namakan pada video akan datang hadapan. Suruhanjaya tersebut telah mengambil tindakan dan mereka telah dikenakan hukuman. Okey. So inilah satu contoh yang kita nak bagi tahu kepada pakar motivasi ini. You tipu pun orang tua apa saya pernah tipu. Janganlah. Okey.